Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya masih yang sama juga, iaitu 27 hari bulan Jun 2026 Masehi bersamaan dengan 11 Muharram 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa video sekarang pukul 6.38 seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Sebab pada waktu video daily report kemarin tadi pada pukul 8 malam tu, saya selepas main syak baru saya keluar pergi ke kedai Fikri. Kata malam seperti biasalah. Balik tu dah pukul 12 lebih dah 12.10 kita pukul pagi. Tidur dah pukul 3 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi semai subuh. Lepas tu makan sarapan nasi goreng, lepas tu rasa mengantuk tidur dulu. Tiga pagi tidur bangun bertiga pagi, pukul 3 pagi baru tidur. Bangun tu dah ada pukul 11. 11.40 bangun. Mandi siap-siap lah. 11.40, 11 berapa? 11.30. Dah bangun tu 11 tu lah. 11.36. Setelah bagi siapa bangun masa tu lah. 11.37 tu terima bayar lah. Terima bayar tu. Bagi Shopee tak saya review tadi tu. Lepas tu abang masa tu lah. Lepas tu relax sekejap tu. Lepas tu buat review pada pukul 12.08. Upload video sambil upload dulu sampai jenis kau tidur tadi pagi ni. Nanti mungkin tak ada kerja apa okay? Tak ada kerja apa lagi. Esok insyaAllah saya akan masuk kerja lah untuk 2 hari. Bagi atak tu pula peki repair rumah. Bukan dengan tokai kedua ni. Tokai mudah sikit. Tokai tua hot lain tu. Buat rumah baru ni. Last kali baru ni. Habis tu. Habis baru ni. Tapi tak tahu dah pahit ke mana bila takut. Sambung ataupun tu ada satu rumah nak sambung 3 tak tahu dah. Allahu'alam. Tapi yang penting saya kampung dah. Pahit tu saya kampung dah. Dia tak sambung lagi lah. Dia tak tahu lah. Takut dia buat senyap-senyap. Takut saya buat sendiri. Tahu lah. Sebab tak habis bayar. Pergi saya tu beres dah. Clear dah. Cuma hak tokai tak dia. Separuh baru bayar. Tu rumah tu separuh bayar. Tak apalah anak dia tu. Enggak tu kan anak dia. Tokai saya tu pak saudara dia enggak. Lantak dia lah tu. Dia punya family matter dia tu. Lepas tu ceritanya gitulah. Okey. Lepas tu selesai dah tu. Patutnya saya tak boleh cerita benda ni. Tak apalah. Begitulah. Tu tak boleh konsep lah. Lepas tu dia punya personal dia. Okey, lepas pada tu esok ni kerja tak kira mudah sikit lah. Hak sekali hak saya. Tahun 2 dah hak saya follow dah 2 tahun. Ni ada sebenarnya 2 ni laki kongsi tapi dia sudah pecah dah kan. Jadi sendiri buat masing-masing dah. Saya semua bebas nak ikut dia kan, nak ikut ni ke. Atas asal ada projek boleh saya follow mana-mana lah. Apa kena add tu. Ada luar tu. Lepas tu lepas tu panjang pula cerita lepas tu. Lepas tu esok tu lah. Kerja tu lepas tu esok kerja tu. Lepas tu lepas selesai review tu saya pergi ke kedai Fikri sekejap di top up. Tinggal balik pula. Tu hotel dulu lah. Ni nak pergi bayar ni. Malam ni ataupun petang lepas pada ni lah. Bayar hotel tu. Sekarang ni 40 dah ni 41 pula ni. Dah gila tu ni. Tak apa lepas buat video dari report ni insyaAllah saya akan decide lah nak pergi kata tak nak pergi petani ataupun pergi malam ni. Tapi kalau pergi petani pun kan malam ni kena pergi pula. Boleh pergi malam lalu dah. Mudah. Saya pun dah edit video gitulah sepanjang ni. Ada waktu jaga apa lah. Lepas pada balik tu pada pukul 12. 12.30 pagi. Pukul 1 tu terus balik. Semaya Zuhur pada 3.30 tadi. Semaya Asar dah ada pukul 6 ni. Lepas tu pukul 6.38 ni terus semaya ke sini. 6.38 macam mai sini. 6.38 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.